Okay, siapa yang nak redeem atau tebus diskaun ataupun servis kereta untuk e-hailing Lalamove, okay, Kak Zai nak share dengan you all semua. Pergi dekat pusat bantuan. Okay, pergi kat pusat bantuan, klik dekat soalan lazim, pergi di ganjaran dan faedah. Okey, anda boleh klik di adakah Lalamove menawarkan program insentif yang lain atau promosi. Okey, pergi di ni nombor 2. Okey, ya. Bukan sorry. Adakah saya layak untuk mendapat bonus insentif jika saya bekerja di Pulau? Klik di sini. Rujuk di sini. Dekat sinilah untuk kita dapat diskaun untuk spare part kereta ataupun servis kita punya kenderaan. Okey, macam Kak Zai pilih Auto Host. Kat sini dapat 20%. Dekat sinilah dia ada harga. Kat sini ada dia punya barcode. Boleh scan untuk kita redeem. Dapat 20%. Okey. Macam kat Auto Host ni, kita boleh klik area kita. Okey, Kak Zai pilih Selangor. Okey. Ni popular lah Auto Host. Okey, itu saja perkongsian Kak Zai.